Ada satu bunyi misteri dekat dalam laut yang orang panggil sebagai bioduct. Benda ni jadi sekitar awal tahun 2010-an apabila ahli oceanografi yang meneliti rakaman hidrofon di Lautan Selatan terserempak dengan satu isyarat ganjil. Bunyi ni dia berulang-ulang, berirama dan juga kalau dengar sebitas lalu macam bunyi itik. Sebab itulah dia dipanggil sebagai bioduct. Tapi itulah misterinya ialah benda ni, bunyi ni datang daripada dalam laut. Takkanlah ada itik dalam tu. Dan bioduct dia bukan satu rakaman sahaja. Dia datang banyak kali. Rentetan denyutan bunyi yang pendek berulang pada sela masa yang hampir sama. Dan bunyinya cukup konsisten untuk dikesan oleh algoritma tapi sangat mengelirukan daripada sudut pendengaran manusia. Bila cek balik, dia bukan sonar kapal, bukan masalah instrumen yang merakamnya dan juga dia jauh daripada laluan perkapalan. Bahkan bunyi dia berjam-jam lamanya. Jadi bendanya sangatlah misteri. Daripada mana datang bunyi ni? Hipotesis terkuat hari ni menunjukkan kepada mamalia marin, khususnya paus minki Antartika. Spesies ni susah nak tengok secara visual sebab dia kecil, dia pantas dan jarang muncul dekat permukaan laut. Tapi aktiviti akustiknya sangat aktif. Mereka antara spesies yang agak rancak buat bunyi. Dan beberapa petunjuk ataupun pattern menyokong idea ini. Sebab bioduct kerap muncul pada musim yang sama dengan kehadiran paus minki di perairan Antartika. Dan taburan geografi menunjukkan bahawa lokasi rakaman tu bertindih dengan habitat pembiakan dan juga migrasi mereka. Tapi sampai hari ni, selagi mana bunyi rakaman ni tak dipadankan langsung dengan pemerhatian visual, misteri ni kita tak boleh tutup sepenuh dia. Sebab tu bioduct masih kekal misteri. Benda ni penting sebab dalam laut banyak benda yang kita tak tahu lagi. Dan salah satu benda yang kita tak tahu ialah kewujudan sesetengah bunyi. Tapi dia juga menunjukkan betapa teknologi manusia zaman sekarang ni bagus sebab saintis sekarang dah boleh kesan kewujudan spesies yang susah dilihat hanya berdasarkan kesan akustik mereka dan juga pantau perubahan taburan mereka akibat pemanasan global. Dan dalam sains, benda ni dipanggil sebagai bidang akustik marin. Saintis dengar lautan sekaligus tengok juga kesan bunyi manusia. Sebab bila kita guna kapal selam, bila kita guna kapal nak tangkap ikan dan sebagainya, benda ni sebenarnya mengganggu kehidupan marin. Lautan ni tak kekal sunyi, dia ada banyak bunyi yang pelik. Dan salah satu bunyi misteri ialah bioduct. Kalau korang nak dengar cerita misteri alam biologi dengan lebih lanjut, korang boleh tekan butang follow.